Limpahan manusia. Limpahan manusia, betul. Limpahan manusia untuk kita menunaikan ibadah haji. Pada pendapat Tuan Haji lah, Tuan Haji berpengalaman untuk menunaikan ibadah haji kan. Boleh cerita sedikit pengalaman Tuan Haji, tahun bila Tuan Haji pergi dan bagaimana proses dan untuk mendapat kemaburan tu lah orang kata. Okey, dari segi pengalaman tu alhamdulillah saya telah menunaikan ibadah haji pada 2019. Sebelum COVID lah. Tahun betul-betul sebelum COVID Okay. Saya rasa Tuan Haji Zulfan lagi antara yang latest juga lah, silap saya lah. So antara pengalaman dia sebenarnya satu pengalaman yang indah lah. Betul. Okay, dia kalau di musim-musim perayaan ni kita dengan kemeriahan hari raya apa semua kan. Betul. Di musim haji ni kita akan tengok kemeriahan lautan manusia lah. Boleh Betul. saya gambarkan lautan manusia. Lautan, limpahan manusia. Limpahan manusia, betul. Limpahan manusia untuk kita menunaikan ibadah haji, melengkapkan rukun Islam yang kelima. Betul. Memang kita akan tengok satu dunia lah. Satu dunia. Berkumpul di sana. Betul. Dari segi kemakburan tu, bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan segala rukun-rukun yang ada lah, mengikut syarat yang dah ditetapkan kan. Tuan Haji ada beritahu saya yang Haji ada pengalaman menguruskan jemaah di sana. Adakah tahun yang sama masa yang Tuan Haji? Ya, betul. Pada tahun yang sama alhamdulillah saya dibagi peluang lah, saya kata saya peluang lah. Biasanya saya berkhidmat di tanah air. Pada awal-awalnya dulu masa berkhidmat, saya ada tanamkan satu niat lah. Sekiranya rezeki saya dapat menunaikan ibadah haji dan juga dapat bertugas sana lah kan. Alhamdulillah, mungkin niat dan doa saya tu dimakbulkan lah. Dan saya dapat menyantuni Duyufur Rahman. Bagaimana kita nak bantu jemaah-jemaah haji Malaysia ni menunaikan supaya perjalanan tu orang kata tenang, selesa. Dan antara pengurusan tabung haji yang terbaik adalah Lembaga Tabung Haji Malaysia sendirilah. Antara yang terbaik Antara yang terbaik di dunia. Dan saya kalau pandangan saya dia adalah nombor satu lah. Nombor satu. Okey, betul. Dari segi pengurusan penginapan, transportation, perjalanan haji di makan minum sana, makan minum, kesihatan. kesihatan. Betul. Semua terjagalah.